وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin boleh kenalkan diri dan dari mana? Nama saya Muhammad Akmal Lenish dan saya duduk di Perisai 15, Putrajaya. Masya Allah. Boleh cerita sikit ni sedang belajar ke atau macam mana? Saya baru lepas SPM and saya ikut mak saya ke sini lah. Masya Allah, subhanallah, anak soleh ni, subhanallah. Adakah ni kali pertama sertai program khas Ramadan ini? Ni kali pertama. Masya Allah, jadi pastinya Ramadan kali ni berbeza dengan Ramadan-Ramadan sebelum ni. Mungkin boleh kongsi sikit pengalaman Ramadan bersama Akademi Nasyid Quran di sini. Setakat ni, Alhamdulillah setiap hari bacalah Al-Quran tu. And dengan baca dengan Syekh ni, dapatlah saya tahu pasal isi-isi ayat Al-Quran tu. And at the same time pun saya dapat ulang balik apa yang saya dah hafal sambil tahu maksudnya sekali. Masya Allah, subhanallah. Apa perasaan Allah pilih untuk sama-sama berada dalam taman syurga ni? Allah pilih untuk dengar nasihat, tausiah, syarahan, menghayati lagi ayat suci Quran tu. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur sebab tak semuanya dapat, tapi Alhamdulillah dah terpilih dan bersyukurlah dapat kan rezeki dapat dekat sini. Alhamdulillah. Banyak ni syarahan Syekh, nasihat Syekh, tausiah Syekh. Ada tak? Boleh kongsikan satu tak? Daripada banyak tu, silakan. Macam yang tadi baru saja, iaitu salamun qaulan mir rabbir rahim. Iaitu mendapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. So bila kita dapat tu, dapat maksudnya macam paling tinggilah kita paling dapat salam tu. Mula salam dari malaikat, lepas tu akhir sekali kita dapat salam daripada Tuhan tu sendiri. And itulah paling tinggi saya rasa, dan harapnya kita semua dapatlah salam daripada Tuhan juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi adik Akmal ni sebelum ni memang hafal Quran lah? Saya memang hafalan. Subhanallah. Jadi insya-Allah hafiz ni, anak soleh ni, masya-Allah. Insya-Allah. Boleh kongsi sikit, adakah adik Akmal rasa program khas Ramadan bersama Syekh Abdullah ni memberi kesan dalam diri adik, dalam kehidupan adik? Kesan tu adalah, banyaklah sebab sekarang dapat tadabbur Al-Quran tu kan. So bila baca Al-Quran tu bolehlah faham, tengok maksudnya sekali. So dapatlah faham ayat tu sendiri and tak baca dengan kosong sajalah. And sekarang ni pun dah bila baca je dapat tahu maksudnya sendiri dan cuba fahamkan ayat tu nak sampaikan apa benda. Adik aku rasa seronok tak? Sebab kalau kita tengok dalam bilik kuliah tu tak ramai anak muda yang sertai. Jadi adik Akmal sebagai generasi muda ni berada dalam majlis tu rasa macam mana? Mungkin boleh kongsi kelazatannya dengan kawan-kawan dekat luar sana. Bagi saya sangat seronok sebab kita dapat baca dengan betul, dengan tajwidnya, dengan isi ayat tu sendiri dapat kita tahu. So saya rasa sebenarnya seronok sebenarnya, tapi kita kena fokus lah, kita kena fokus saja. Masya Allah, subhanallah. Okay, ada Akmal boleh kongsi sikit harapan? Harapan saya agar ramai lagi yang akan join dan ramai lagi yang dapat peluang untuk sertai program-program ni dan dapatlah membaca Al-Quran dengan lebih faham tentang isinya dan juga dapat mendalami ayat-ayat tersebut. InsyaAllah, moga-moga Allah terus memilih kita semua menjadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya-Allah. Akhir kalam daripada hati adik, mungkin ingin diluahkan, ingin disampaikan, silakan. Akhirnya saya rasa insya-Allah tahun depan kalau ada rezeki lagi saya akan masuk lagi program ni jika ada peluang lagi, dan harapnya sama-sama kita kalau dipanjangkan umur kita dapat bersama-sama ke Ramadan yang seterusnya, insya-Allah. Insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Moga Allah terima semuanya, insya-Allah. Masya-Allah, hafiz Quran ni, masya-Allah. Moga-moga kita semua sentiasa bawah taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Akmal ada rasa terpaksa tak ikut mak? Ke macam mana? Mula-mula tu terpaksa sikit lah. Tapi sebenarnya saya minta mak saya. Sebab kalau duduk rumah takut macam kita tak amalkan Al-Quran tu kan. So dengan datang ni at least lah saya dapat lah amalkan Al-Quran tu sekurang-kurangnya sehari tu sekali lah kan. Masya Allah. Jadi tak menyesal ke tu?
tak menyesal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ni anak soleh ni, Masya Allah. Mula-mula terpaksa tapi bila dah ada dalam ni seronok. Malah berazam lagi tahun depan nak datang lagi. Subhanallah. InsyaAllah. InsyaAllah. Moga-moga kita semua Allah terus memilih menjadi ahli Allah. Ahli Quran, insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Adik Akmal. Masya-Allah. Sama-sama. Ada yang ingin diberkatakan lagi? Nanti ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan, Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.